Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada dekat pusat sembelihan Ar-Raudhah yang berada di Ma'arib. Jadi hari pertama sampai Ma'arib kita dah pergi ke pusat sembelihan kita ni. InsyaAllah di belakang saya ni ada sebanyak 50 ekor kambing dan juga 5 ekor lembu yang akan kita laksanakan korban pada hari raya pertama, iaitu pada hari Rabu. Ini pada pukul 4 petang, iaitu selepas asar lah insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan berikan bantuan kepada anak-anak yatim, kepada para pelarian di sini untuk manfaat daripada daging-daging korban yang kita laksanakan lah. Alhamdulillah untuk yang kambing kita dah selesai dapat untuk 50 penyertaan korban. Cuma yang saya nak promosi kat sini ialah untuk kita buat korban bahagian lembu. Bahagian lembu masih kosong lagi, kita dah tempah 5 ekor dan masih kosong lagi. Ada sebanyak 4 ekor lagi yang kosong. Kalau tidak penuh, kita akan penuhkan dengan sedekah daging lah. Tapi kalau andai kata tuan-tuan perempuan berminat sertai korban kita masih buka untuk satu bahagian lembu ni RM800. Jadi insya-Allah kita cuba bantu yang sebaik mungkin. Andai kata hari pertama, kedua ada banyak lagi, mungkin kita akan tambah lagi lah. Tapi setakat ini kita akan pegang kepada 5 ekor lembu dan juga 50 ekor kambing. Jadi kita rebutlah pahala berkorban pada hari Aidul Adha ini. Mudah-mudahan segala tanduk dan juga bulu-bulu yang ada pada lembu-lembu ni akan dapat pahala kepada para peserta. Apatah lagi berikan makan kepada mereka yang sangat memerlukan di bumi Ma'arib di Yaman ini, insya-Allah.